Sebenarnya ambil vaksin ketika sekolah ni sangat penting sebab Doktor Rima, apa agaknya kepentingan kita dapatkan imunisasi sekolah ini? Okey, imunisasi yang kita berikan pada di sekolah ni adalah sangat penting ya, sebab dianya dapat melindungi anak-anak kita semasa umur yang masih muda. Dia sangat mudah terdedah kepada pelbagai jangkitan penyakit sebab usia masih muda. Jadi usaha-usaha yang kita buat vaksinasi di sekolah ni adalah satu kesinambungan yang kita buat untuk anak-anak kita masa kecil dululah. Jadi kita bagi booster untuk kita perkukuhkan immunity anak-anak kita daripada mendapat jangkitan penyakit di usia 7 tahun ni. Spesifik untuk vaksinasi DT lah, difteria dan juga tetanus. Okey, betul tu apa Dr. Rima cakap. Sebenarnya ambil vaksin ketika sekolah ni sangat penting sebab dia akan memberi perlindungan yang berterusan kepada anak-anak kita. Selain berkenaan dengan perlindungan tu, ia juga memberi herd immunity tadi Dr. Rima ada sebutkan. Dan herd immunity tu kalau kita nak capai, kita perlukan liputan imunisasi yang tinggi. Jadi untuk DT dan juga DT specifically, kita perlukan imunisasi yang melebihi 95% supaya komuniti di sekolah yang terdiri daripada guru-guru dan juga murid-murid terlindung daripada mendapat jangkitan yang teruk. Bukan sahaja jangkitan yang teruk dan juga komplikasi disebabkan penyakit tersebut. Jadi imuniti kelompok ini dia sangat penting sebab untuk kanak-kanak yang layak dia boleh dapat vaksin tu. Tapi untuk kanak-kanak yang tak layak seperti yang ada masalah kanser, yang immunocompromised, dia perlu ada orang sekeliling dia yang melindungi dia daripada mendapat jangkitan tersebut. Pada masa yang sama, apa yang penting juga kita nak elakkan berlakunya penularan wabak di sekolah.